Ini hari kedua. Hari kedua Aziz akan bersedia untuk mengasingkan kekam yang tak terpisah dengan minyak tadi ke dalam botol kecil. Ni botol ni Aziz masukkan air panas. Yang penyenduk ni pun Aziz masukkan air panas. Untuk sterile lah. Sterile. Apa benda tak nama. Untuk kita bunuh kuman. Kemudian kita kaut semua kekam. Sebenarnya dalamnya ada minyak tapi dia cuaca sejuk jadinya dia tak terpisah. Kita gunakan kaedah sejuk beku. Dalam buku Aziz dia tunjukkan dua cara. Satu cedok minyak, satu lagi guna cara sejuk beku. Okey, air yang ni kita boleh tapis masuk dalam botol lah, botol kecil-kecil, kemudian masuk advertise. Dia biasanya sedap diminum sejuk. Kemudian kita ambil kita punya label ni, kita alihkan. Jadinya kita tahu ni batch berapa hari bulan, pukul berapa. Aziz target malam ni dah boleh dah untuk kita tapis minyak. Jadinya esok pagi kita bangun, minyak dah ada. Okey, dalam proses ni Aziz kaut semua. Kita bagi kekam kan, kekam protein. Kita kaut semua masuk dalam balang kecil. Sebab balang kecil ni nanti kita akan masukkan ke dalam peti ais. Peti ais. Kita simpan kat sini je. Ini bahagian sayur, ini bahagian tempat yang kita target simpan lah. Macam gini kan, ni contoh sebelah, batch yang sebelum ni. Bawah ni air, yang ini kekam, yang akan terpisah dua. Air ni kita boleh minum, yang ini kita akan tapis menggunakan kain. Ataupun kain muslin boleh, kain shawl pun boleh. Dan ni pula baki air lekto, air whey yang kita bahagian bawah tadi kan. Yang atas tu kita dah kaut masuk dalam peti ais. Yang ni pula Aziz simpan dalam, biasanya Aziz simpan botol lah, botol kaca je yang ada. Kemudian memang banyak lah hasil yang biasa kalau 3 kilo ni boleh dapat 3 liter. 3 liter ni dah boleh minum lah, sedap diminum ketika sejuk. Kemudian air ni juga boleh buat banjuhan cokodok. Biasa Aziz buat cucur pisang tapi tak selalu pun. Tapi bila buat tu memang sedap. Jadinya Alhamdulillah dah selesai misi kita hari kedua untuk asingkan minyak kelapa dara. Macam inilah rutin Aziz. Setiap kali dapat order minyak kelapa dara. Nanti kalau anda kakak-kakak ataupun tuan-tuan yang dah siap pun progress ni, boleh je WhatsApp dalam grup kita untuk Aziz komen kalau ada apa-apa masalah. Okey, selamat mencuba.